Okay guys, hari ni aku nak share satu kasut yang memang sesuai untuk daily use kita. Alright. So kasut apa kita nak review hari ni? Ni dia. Okay. So macam mana kasut dia? Jom kita tengok. Okay guys so ni kasut dia. So untuk first impression dia, kasut ni memang ada vibe sporty lah. Tapi yang paling best sekali, dia punya point dia yang paling best sekali daripada segi comfort dia lah. Kalau kita boleh tengok dekat tapak dia ni, dia menggunakan teknologi gel untuk support pergerakan kita lah. So untuk yang mana-mana plus size macam aku, memang kena cari kasut yang boleh bagi support dekat kaki. Untuk teknologi gel daripada Asics ni, pada aku memang sangat-sangat super. Colorway dia hitam dan juga safety yellow. Untuk bahagian upper ni dia menggunakan mesh, so kaki kita boleh bernafas. Kita boleh pakai kasut ni dalam tempoh yang lama lah. Untuk performance, kasut ni bukan untuk larian hardcore. Tapi kalau kau nak buat light training atau kau pakai daily, kasut ni dah memadai. Overall, kalau korang cari kasut yang nampak style, versatile dan selesa, korang boleh consider untuk beli Asics. So untuk rating aku, kasut ni 8.5/10. So kalau korang nak tengok aku review apa pula lepas ni, stay tune. Korang jangan lupa follow channel ni. Untuk kita-kita yang plus size, aku ada manis-manis untuk korang. Pastikan korang follow aku punya channel.